Ni tangga kelima. Kita try. Dulu try lompat daripada sini sampai sini je mampu. Lepas naik bukit tu start sini sampai situ. Lima nak tangga kita boleh. Dulu 4 je. Kemah bilik ya. Okay, beres. Cuma bukan nak tunjuk, cuma kita nak cover pasal progression. Dulu masa naik bukit saya pakai hanya diri saya saja, yang mana saya pakai kaki lah. Lepas tu saya terasa nak pakai pemberat kaki dalam 3 kilo je, lepas tu beg 3 kilo. Naik bukit dalam 800 meter, hasil lelah. Cumanya dia membuahkan hasil yang besar. Contohnya tadi dulu saya tak boleh lompat 4 tangga. Sekarang ni 5 tangga tak boleh. 4 saja mampu. Sekarang ni boleh 5. Progression is real.